angkat pun tak beriman. Kuluk pun tak kerat. Pak angkat apa lagu tu? Oh, sebelum ni hang kata macam-macam dekat Ustaz Fawaz tu. Hang dengan pak hang nak macam mana lagi? Tak cari pemimpin yang berjiwa besar macam orang tua ni. Hang tak ada otak lah nak fikir. Pak angkat hang tu baru je ulok 3,000. Nak beza hang mana hang beriman, hang mana hang tak beriman. Dah lah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, ini video dia. Pendengar betul-betul lah. Video Mamat ini. Walaun. Pendengar. Setakat bagi RM150 kau nak hina orang. Ungkit macam itu. Keji sangat. Ini bukan adalah Islam. Bongkak iblis. Ni siap kita. Pak angkat hang tu baru je ulok 3,000. Terus dah tak reti nak beza. Hang mana hang beriman, hang mana hang tak beriman. Dah lah pak angkat pun tak beriman. Kuluk pun tak kerat. Kuluk pun tak kerat. Apa faham? Aduh, ini apa kejadah ni? Kuluk pun tak kerat. Pala pana betul lah. Betul lah. Woi, mana pi pak angkat tak kerat kuluk kesayangan hang yang duk kata bagus sangat tu. Dah raya ni woi. Anak angkat insiden patah raya, pak angkat langsung tak main jenguk ke? Pak angkat apa lagu tu? Oh, sebelum ni hang kata macam-macam dekat Ustaz Fawaz tu. Orang tua tu pi bagi bantuan hang nak pi mengaji. Hang kata depa tak layan lah. Macam-macam lagi hang kata kat depa. Pasal orang tua tu bagi 150 sikit. Pasal pak angkat hang bagi 3,000 tu banyak. Hang ingat hang seorang je ke boleh 150 tu? Ya, kita tahu bapak Steven Sim, yang bapak budak ni perempuan ni, seorang pelajar ni, Hanani nama dia. Bapak dia adalah seorang penyokong PAS. Datang minta bantuan dekat Pusat Khidmat Masyarakat Ahli Parlimen Pematang Fawaz tu. Dia tak bagi, dia bagi 150. Member nak datang pergi KL, anak security guard duit tak cukup. Lepas tu pada masa yang sama yang saya dengar, bagi borang khusus kahwin. Budak nak masuk universiti, tu tuan-tuan. So bapak dia datanglah jumpa inilah pejabat khidmat masyarakat Steven Sim yang ada sebelah tu Bukit Tajam. So dapatlah bantuan segala macam. Masuk RM3,000 wang bekalan belanja bulanan 200. Itulah. Mereka bagi 150 aja. Mereka dengki, mereka marah sampai sekarang. Ini cerita bila? Tahun lepas lebih setahun lebih Hei, 299 orang lagi yang terima lah. Pasal peruntukan hak ada je pun 45,000 je. Hang ingat hang seorang je ke yang perlu? Ramai lagi yang perlu. Hang dengan pak hang nak macam mana lagi? Sakit patah reyuk hang tu. Orang tua ni juga mai ziarah hang. Orang tua ni jugalah main jenguk hang. Yang hang duk kata macam-macam dekat orang tua ni. Orang tua ni jugalah yang main bagi bantuan kat hang takat mana yang dia mampu masa hang sakit patah reyuk Dia ada aksiden baru ni. Sebenarnya sudah ada wakil Steven Sim datang. Tapi untuk nak berebut siapa yang tolong budak ni lah, Hana ni, perempuan ni, kemalangan itu. Saya rasa sesuatu yang sangat hodoh lah, jijik lah. Untuk nak, mereka datang tolong. Kenapa Steven Sim tolong tak ambil angkat bapa angkat yang dah bagi tebo? Kau datang bawa RM200 bagi. Inilah. Mereka nampak cuba nak melawan jasa yang dibuat Steven Sim. Kita tak nak bezalah. Kau datang bagi sudahlah. Tapi kau nak mengungkit-ungkit. Kau maki hamba pula. Setakat nak bagi 200 hotel sebelum ni. Sedangkan Steven Sim bagi 3,000 bulanan setiap bulan kat setahun lebih RM200 pelbagai belanjaan lain. Tak ada orang bising pun. Yang kau dengki sangat mat apa hal. Tengok juga Mamat ni. Saya pun tak tahu dia betul tak betul. Takut dia tengah pening ni. Pil kuda apa benda. Dalam serba-serbi kekurangan peruntukan pun orang tua ni pi juga jenguk hang. Dia ketiak juga bantu hang takat mana yang dia ada. Mana lagi nak cari pemimpin yang berjiwa besar macam orang tua ni. Kena maki macam-macam pun dia tetap laksana tanggungjawab dia untuk rakyat setakat yang dia mampu. Dalam masa orang tua ni dizalimi oleh kerajaan yang ada law ni dengan disekat peruntukan, dia ketiak juga pi bagi bantuan dekat hang, pi ziarah hang, pi jenguk hang. Tu pun hang tak bersyukur lagi. Dengan elok orang tua ni sebagai MP itulah dia nak kena beda untuk keperluan rakyat. Dia nak kena beda untuk nafkah anak bini dia. Hang tak ada otak lah nak fikir. Pak angkat hang tu baru je ulok 3,000. Terus dah tak reti nak beza hang mana hang beriman, hang mana hang tak beriman. Dah lah pak angkat pun tak beriman. Kuluk pun tak kerat.
Pui. Pui. Saya nak kata marah, taklah marah. Tapi ini antara contoh pemikiran walaupun yang ni lah. Nak kata bodoh tak sedap dengar. Kita cakap tak cerdik sangat lah. Otak dia letak kat mana tak tahu. Memalukan lah. Sampai ke tahap itu, even Steven Sim tak pernah kata ungkit pun pasal apa yang dibuat oleh ni lah penyokong dia Fawaz ni. Nak bagi-bagi je lah. Kau nak bandingkan macam cakap lah apa yang Fawaz. Tak payah kita rakyat melihat membandingkan perbezaan mereka. Bagi 150 sebelum ni, bawa bagi 200 waktu dia kemalangan motosikal kau lah. Kau nak bandingkan jasa yang Steven Sim bagi kepada budak Hanani ni dan keluarga dia. Jauh. Walaupun kita tak dengar bangga lah nak cuba nak pelekehkan Fawaz, tapi kita tahu lah netizen kita ni, kita dapat buat penilaian, andaian, kepala otak rosak. Tak iman mana. Pak angkat hang tu baru je ulok 3,000. Terus dah tak reti nak beza hak mana hak beriman, hak mana hak tak beriman. Dah lah pak angkat pun tak beriman. Kuluk pun tak kerat. Pui. Inilah contoh pemikiran ajaran sesat yang sedang dididik, diternak oleh pimpinan-pimpinan mereka. Itulah PAS, Parti Ajaran Sesat. Nak cakap apa? Doktrin yang mengarut Aduh mak, nak cakap apa? Kadang-kadang itulah cakap, nak kata pun tak sanggup. Nampak macam dia tak betul sikit lah. Kita tengok air mata dia tu macam ada masalah budak ni buat recording tu Ya, tak apa. 3,200 tu sebulan. Berapa bulan dekat setahun lah Steven Sim bagi. Allowed hari bulanan. Dia datang bagi 200. Oh, mangga buat video huluk mai ni lah. Saya tak tahulah apa kaitan budak ni dengan Fawaz ni. Okey, kita tengok cerita awal dia pada tahun lepas. Waktu masa ni kan bulan 6 tahun lepas kot Waktu budak ni datang jumpa Steven Sim Ini harapan seorang ayah. Pada sebelum ini mereka datang jumpa ni Fawaz sebab dia duduk dalam kawasan parlimen Permatang Pau. Ni bapak dia seorang security guard. Tahun lepas, saya rasa bulan 6 waktu masuk universiti ni harapan seorang ayah bila bertemu Steven Sim. Okey. Tinggal kat mana Pak? Dah lama tinggal Tanah Liat lah. 21 tahun. 21 tahun. Pakcik Rosli anak berapa orang? Ya. Anak tu mai. Saya dapat laporan bahawa ini dia nak pergi sekolah universiti. Masuk universiti. Oh, dari ke Melaka juga. Sebab itu ada seorang ajar India. Dia juga masuk Universiti Teknikal Melaka. Jadi saya bantu dia sikit lah dari segi yuran dia dan sebagainya. Banyak. Jadi, apa masalah yang dia hadapi? Nah. Duk kat Tanah Liat mai ke hospital BF setiap hari naik basikal. Pergi dan balik. Okey, ayah seorang yang kerja keras untuk keluarga. Study apa Gus? Lepas ni nak jadi apa? Oh, nak buat bisnes? Tengok. Bapak dia pun tak pergi dengan bapak. Dia bapak dia dikatakan seorang ahli PAS. Ahli kan pimpinan dapati tapi PAS lah. Itu yang mereka marah sangat bila datang meminta bantuan daripada Steven Sim. Itu yang mereka orang-orang PAS di Permatang Pau dengki sangat, marah sangat Saya kaya basikal pengawan Jangan. Sebab kegigihan ayah baru anak ada rezeki macam ini dan sebab ayah berusaha untuk keluarga hari ini rezeki juga dapat anak yang hebat. Kos tak pergi balik macam ni Bapak? Tapi masalah 300 lah. Balik ayah tak naik bas. Kenapa tak terus bawa kereta? Kalau pergi balik jadi double. Kalau bas dah pergi balik guna Grab yang sama. Siapa yang kos tu saya bayar. Saya ada satu program panggil program anak angkat. Kalau Pakcik Rosli sudi, hari ni sudi. Selalu anak angkat. Saya dapat seorang anak angkat baru. Setiap bulan saya akan bagi allowance. Bagi dia habis belajar. So saya nak tengok anak-anak kita semua boleh berjaya dan lepas ni saya pun tak harap nak jadi kaya raya. Tapi yang paling penting jadi orang yang baik. Jaga balik ibu ayah. Bagi sumbang kepada masyarakat. Ini RM3,000 untuk bakalan lah, yuran ke apa benda.
RM3,000. Ulok 3,000 untuk nafkah anak bini dia. Hang tak ada otak lah nak fikir. Pak angkat hang tu baru je ulok 3,000. Terus dah tak reti nak beza hak mana hak beriman, hak mana hak tak beriman. Dah lah pak angkat pun tak beriman. Kuluk pun tak kerat. Pui. Macam mana? Inilah hasil didikan Ainah. Saya tak tahu lah kita nak kaitkan dia betul-betul walaun. Tapi walaun lah. Tapi inilah hasil lah kebencian yang ditanam kepada inilah anak-anak, budak-budak maki hamun. Dan yang kita kecewa, memalukan mereka lah. Dan asal Melayu Islam lah budak ni, takkan ada Cina pula kan. Memalukan. Sangat-sangat menjijikkan. Ramai, ini bukan satu kan. Kalau kita tengok dalam tulisan-tulisan, komen-komen pun lebih kurang lagi teruk mana. Memaki hamun, cuma Cina kepiak lah apa benar. Inilah hasil. Aduh mak, nak cakap apa?